kamu semua pegang kertas ini. Apa yang perlu kamu buat ialah menulis apa yang kamu ada. Apa yang kamu ada? Contoh macam saya ada kedua ibu bapa saya masih hidup lagi. Kemudian saya ada kereta Proton Saga. Kemudian saya ada duit 50,000. Sekali saya nak kamu tulis apa yang kamu ada. 3 je. Okey, saya nak kamu tulis 3 saja. Nanti saya panggillah wakil. Nanti saya panggil. Apa yang kamu ada? Satu lagi. Okey, saya bagi masa 2 minit saja. Tak cukup. Apa yang kamu ada? Ada yang pernah nampak gila? Ada lori boleh? Hello? Ada lori boleh? Apa yang kamu tadi pun dapat ni? Saya 3 je. Beli nama kawan sekali pun tak tahu. Saya ada kawan saya nama. Satu je. Kita tulis 3. Ada apa? Green. Lebih pun tak apa. Green ada lampu. Okey, 1 minit lagi. Saya ada Pak Raya. Saya ada lori merah. Saya ada lori merah. Nak bagi alamat atau datang? Jauh. Kawan mana? Dekat tu. Boleh je. Dekat dengan rempah. Saya ada kancil, dia beri sikit. Okey, ready ya? Saya panggil bukan awak aja. Semua ke? Ada semua. Tapi ready je dah. Dah jap. Kita ready. Supi datang tak? Supi? Ada ni. Kita di sini. Saya nak panggil Ashraf. Ina ada tu Ina. Ina. Ina kau pas ni Ina. Saya ada keluarga. Lagi. Kawan weh. Kawan. Satu. Suami. Lagi satu. Mantan suami. Okey, tak apalah. Ada keluarga, ada kawan lagi kan. Okey, cukup. Kita dapat duduk. Ada lagi satu. Ada satu. Oh, nak pilih.
Siapa pilihan awak ni? Farid kan? Lelaki boleh, perempuan pun boleh. Saya akan jawab. Dia nak dengarnya. Farid punya. Farid. Mana boleh tak ada apa-apa. Orang mesti ada benda. Saya dulu dia lah. Okey, mak ayah ada lagi. Lagi? Lagi. Tiga je ha. Ina ada keluarga satu. Lagi? Saya ada bab. Saya ada keluarga. Bagilah lagi tu. Senang je. Satu lagi lah. Saya tanya dia weh. Satu lagi. Kita nak kawan nak kecil. Ustaz. Siapa nama kawan kau? Dia boleh pula. Farid, go. Lagi dia. Farid. Saya ada rumah. Teruskan. Lagi dua. Saya ada duit RM5. Saya ada kereta Busona. Lagi tambah lagi tak boleh je. Ada kawan bernama Rafi. Mana Afif? Dan Lagi. Lepas saya ada bantal busuk. Ini dia. Okey, Mak kena kalau ni merah. Okey, seorang lagi saya nak panggil. Acap Ustaz. Confirm Ustaz. Ustaz datang sekolah. Ustaz. Saya nak panggil Acap guys. Raudah. Tiga dah makan. Okey, Raudah. Tiga benda yang awak ada dalam hidup. Dia bukan tak dengar. Tak dengar weh, tak dengar. Belum cakap lagi. Tak dengar lagi. Keras. Mak ayah ada lagi tak? Keras. Siapa je yang ada? Ke dua tak ada? Mak tak ada? Ayah tak ada? Okey lagi? Kita lawak. Okey. Okey, Rada tak perlu dulu. Okey. Itulah. Okey, okey. Itulah tajuk yang kita nak cerita pada hari ini. Saya di Kuala Lumpur. Kita nak cerita tentang rasa syukur. Ya, betul. Ada dalam kalangan kita ni masih ada lagi mak ayah. Ada yang tak ada juga, tak ada mak ataupun tak ada ayah kan. Lepas tu saya okey dengan dia. Lepas tu saya sadar dia nak tanya kamu. Kamu rasa bersyukur tak bila ada mak ayah kan? Syukur ada ahli keluarga. Tak semua orang lah macam kita. Okey. Next. Jadi bila kita ada keluarga, ada mak ayah ataupun adalah ada tak? Tolong sedia sikit. Jadi selain rasa syukur tu, satu lagi sifat yang sama juga macam rasa syukur. Kita sebut sebagai qanaah. Sebut qanaah. Apa qanaah? Qanaah ni bahasa Arab. Maksudnya lebih kuranglah macam rasa syukur ataupun kita rasa cukup. Cukuplah ada family, tak perlu ada keluarga yang kaya, tak perlu nak menjadi anak sultan, anak artis, anak raja. Cukuplah mak ayah boleh hantar kita pergi sekolah. Cukup makan minum kita, ada rumah untuk berteduh. Alhamdulillah. Itulah maksud qanaah. Rasa cukup. Tak perlu nak pakai iPhone, saya pun tak pakai iPhone. Cukuplah ada phone, boleh guna, ada kereta, boleh bawa pergi sekolah. Itulah kita sebut sebagai qanaah ataupun rasa.
Jadi qanaah ni daripada segi bahasa iaitu redha. Redha ni apa pula? Redha ni menerima dengan hati yang terbuka. Contohnya kita ada mak ayah, kita tak boleh pilih mak ayah kita siapa. Kita nak mak ayah kita ni anak raja, sultan, tak boleh. Kita nak mak ayah kita ni cantik, handsome, kaya, putih dan lain-lain lagi. Kita tak boleh pilih. Tapi kita bersyukurlah. Selagi mana kita masih ada lagi mak dan ayah. Itulah redha. Menerima dengan hati yang terbuka. Dari segi istilah pula, qanaah ni kan, apa dia? Dia macam cukup. Okey, dari segi istilah ialah berasa cukup. Cukuplah ada apa nama? Cukuplah ada sebuah rumah yang boleh kita tidur. Kita tinggal, tak perlu rumah banglo yang besar, istana tak perlu dah. Tapi cukuplah ada rumah yang taklah terlampau besar, rumah teres kan, atau rumah kampung. Tapi kita boleh duduk, tidur, berteduh, balik rumah boleh tidur, boleh makan. Cukup dah untuk kita. Itulah maksudnya rasa cukup dan redha dengan nikmat kurnia Allah. Segala rezeki yang kita dapat ini adalah Allah yang beri. Itulah dia maksud qanaah. Dalam kelas kita ni mungkin ada yang kaya kan, contohnya naik kereta besar, naik kereta Al-Quran. Tapi kita naik kereta biasa. Tapi boleh juga kita datang ke sekolah. Tak kira pun kereta besar atau motor besar atau yang tu boleh sampai datang ke sekolah. Ada orang kereta dia besar, tapi asyik-asyik datang sekolah, asyik-asyik datang sekolah. Boleh start. Ada yang tu kan? Ada. Kita datang sekolah. Kereta besar. Contohnya. Tapi kita naik motor datang ke sekolah, Jalan kaki start. jalan kaki ke sekolah. Boleh tak sampai, dia hari tak ada konten. Itulah maksudnya. Okey. Dari segi dalil nakli, bila kita sebut dalil nakli ini adalah kita ambil daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abdullah bin Amr meriwayatkan. Maksudnya apa dia? Contoh Nabi ini cerita ataupun sabda kepada para sahabat. Nama dia Abdullah. Siapa ni? Contoh ni. Contohlah kita bagi gambaran sikit ni. Okey. Contoh awak ni Abdullah bin Amr. Contohnya, bila Nabi cerita, awak dengar Nabi cerita, awak pun sampailah kepada orang lain. Itu hadis. Tahu cerita kan? Okay. Apa yang Nabi sabdakan? Qad aflaha man aslam. Sesungguhnya telah berjaya orang yang aslam. Apa kata aslam ni? Orang yang masuk Islam. Siapa orang masuk Islam? Kita semua dalam ni ya. Semua Islam. Ada tak Islam tak? Semua Islam kan? Telah berjayalah orang Islam. Waruziqa kafafan. Dicukupkan rezeki dan dikurniakan rezeki. Waqad na'ahu Allah Ta'ala bima atahu. Dan Allah menjadikan redha dengan nikmat pemberiannya. Maksudnya orang Islam yang ada dalam kelas ni atau orang lain lah, mesti ada rasa syukur terhadap nikmat Allah bagi hari ini. Hari ini sihat boleh datang sekolah. Alhamdulillah, syukurlah kita. Ada orang tak datang sekolah sebab sakit. Ada alasan. Okey. Satu lagi hadis. Jadi daripada Abu Hurairah pula. Contoh Firaj Abu Hurairah kan, dengan Nabi kita, awak pun sampailah kepada sahabat-sahabat lain. Apa? Hadis. Hadis. Okey. Apa bahasa hadis tu? Laisal ghina an kathratil arabi. Maksudnya bukanlah orang yang kaya ataupun kekayaan yang sebenar tu bukanlah terletak kepada harta yang banyak. Kita orang tu rumah besar, kereta besar, pakai iPhone yang paling baru. Apa lagi? Kasut bola mahal, contoh ni kan. Baju mahal. Kita nampak dia kaya, tapi itu bukanlah kekayaan yang sebenar. Apa dia kekayaan yang sebenar? Walakin dan tetapi al-ghina, orang yang paling kaya ataupun kekayaan itu iaitu ghina nafsi, iaitu kaya dengan jiwa dia. Jiwa dia ni rasa besar. Ada sifat yang baik dalam diri dia itu. Ataupun orang yang paling kaya adalah orang yang rasa cukup. Tak
tak perlu banyak-banyak, tapi cukup untuk dia datang ke sekolah. Cukup untuk dia, mak ayah kita ni bagi kita semua makan. Itulah maksud dia. Tak perlu pun nak makan banyak-banyak sangat. Tapi alhamdulillah, kita balik rumah ada rezeki untuk kita makan. Tadi kantin ada rezeki untuk kita beli makanan tadi. Itulah maksud dia rasa cukup. Ada juga orang lain kan, mungkin dalam sekolah kita ni waktu rehat dia tak dapat nak beli makanan sebab duit dia tak cukup. Ataupun hari ni dia boleh beli makanan, besok mungkin tak ada duit ni. Jadi kita ada rasa cukup lah dengan diri kita ni. Boleh makan di kantin dia tak makan. Dah dia lah. Masa kita banyak lagi kan? Okay. Buat kumpulan, Ustaz nak ada 6 kumpulan sahaja. Jadi dalam tajuk kumpulan tu ada dalam 6 ataupun 7 orang maksimum. Ustaz nak 6 grup sahaja. Boleh campur-campur lelaki perempuan pun boleh. Sekarang kita balik tidur. Saya nak 6 grup saja, campur-campur punya orang ramai sikit. Gambar nama gambar sini boleh? Satu grup ada 5. Apa saja? Kena pecah dah lah. Seorang pada pusing. Dah 1 bulan 25. Ha? Tujuh atau 6 Campur je lah, campur je lah. Campur boleh, campur boleh. Okey, aku tak tahu. Okey, sorry. Tenang. Awak campur. Campur sini Oh, nak satu Sam. tapi Please, Sam, please. boleh Sam, tak apa. Ni awak boleh campur sini. Ada 6 grup saja tau. Sebab nak cukup. Baris. Ya, Ustaz, saya. Ustaz. Tak apa, boleh je. Okey, tu awak. 192. Okey. Saya nak tugasan awak buat penerangan tentang contoh satu. Sifat Quran. Buat dalam bentuk perseminar ke, cerita ke, kita pulang satu je. Buat dalam bentuk yang lebih mudah difahami. Jadi yang terbalik, buat poin-poin je. Awak
awak punya group pula. Saya nak awak buat hikmah bersifat qanaah. Surat 194. Hikmah sifat qanaah. Awak ambil 1 dan 2. Buku teks 1 dan 2. Hikmah sifat qanaah 1 dan 2. Tak diterbit. Daniel. Orang pusing ah. Letak balik, weh. Letak balik. Betul kalau letak balik. Yes. Aku tanya. Azib dan lagi apa tu? Dia tanya aku. Okey aku pakai satu. Game mendekat jaga tu. Apa ya? Aira kata. Saya kata. Jadi terangkan kat Nah. Lepas tu aku tanya Bedmas, dia kata 5. Dia cakap tak nak kasi Bedmas. Kasi kata. Weh. Jadi kita tengah rekod lah. Yang pertama, saya kena rumah. Kata ada beri Rasulullah SAW. Aku lah. Saya nak awak ni, kawan-kawan ni buat satu lagi tu. Kan ada cucu. Cukup dah gitu. Saya nak satu lagi tu lagi. Saya bagi buat Boleh startnya lagi ya. Boleh dah pasang. awak buat ni. Stay. Siapa nak kawan aku duduk? Ya. Abang di situ. Stay tu baru Dah gelap kan? Tu baru libur. Ini
Okay, saya bagi masa 15 minit. Okay. Okay, buat je. Ya, Ustaz dia beritahu dengan Abang ni tak ada Ustaz dia beritahu. Bagi masa ya, Okay. Boleh Okay, terus ni tengah rakam ni, direct ni. Aku tak tahu tengok buat. Aku dah terbagi rafrah dengan Nina pula buat. Saya orang dapat tadi. Baik. Kau dah buat sikit macam ni. Weh, pakai atas tak weh? Aku dah cakap dengan dia. Weh, kau nak weh. Aku aku tak ada sebut orang jenis yang saya tak seorang ini pun Balkis lah Tadi tengah nak bagi je kan? Dalam poin tu, dalam bahagian kuat keluarkan. Boleh macam ni. Nanti kita tak raya masak.
Tak boleh lah. Ambil ke tu macam mana? Ambil dah tu tadi. Tak apa. Tapi tak ada orang Itulah maksudnya, kita lah mak dia. Apa lagi, hidup rancangan tentera. Maksudnya, bila orang lain kaya, kita cukup dah. Tak miskin pun, tapi cukup dah. Boleh makan lagi. Boleh tidur lagi di rumah kan. Makan berapa kali sehari? Alhamdulillah. Dah cukup. Aku nak balik dulu. Kau balik. Tak ada tiga je. Kau macam ni je, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi penyakit dengki tu. Pula yang 5 letak je. Kejap.
Ashraf. Kita buat sampah je. Anak nak mamak. Kaki. Okey, 1 minit lagi ya. Minit lagi ya. Bulan tu saya pun tengok macam Okey, 2 minit lagi tambah masa. Yang dah siap, dah siap dah? Belakang dah siap kan? Haris, tolong baju. Kau tolong bentang kan? Saya pun. Saya Assalamualaikum Hamdah. Saya dari kumpulan, awak kumpulan apa? Bagi nama kumpulan sikit. Ya. Ada sini ke? Cuba kembali apa je. Okey, 2 minit lagi.
Mari saya tak ada kerja. Siapa nak berkawan dengan dia kena duduk. Siapa nak duduk? Mari pergi meja saja. Tolong ambil sana. Ikan dia ada dalam. Tak lagi nak kita orang ambil. Kita ambil dia. Kau mana? Tak apa lah. Satu orang ambil. Satu orang ambil. Apa kita orang? Dia ambil meja kan? Meja dia dekat Salah Mazlin. Awak dah pernah pergi? Tadi kau tak pergi eh? Tak. Ada kat sini. Dia ambil saya. Apa ustaz dua orang? Lagi balik.
letak pensel, marker masing-masing. Okey, bro, kaki ready. Tarik balik. Okey, boleh letak pensel, semua dah siap eh? Dah, Pika? Okey, grup pertama, sila grup Akid. Tak nak baca-baca tau, bagi penerangan sikit. Okey. Tolong fokus nanti wakil kumpulan bagi satu soalan Okey. Tolong ambil perhatian je. Ustaz bising di sebelah. Okey. Sifat qanaah Nabi. Okey, cerita sikit apa yang berlaku pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supi. Yang lagi Pertama, okey. tak pernah makan makanan mewah seperti roti. Apa yang Nabi makan? Dia makan kurma, roti keras, buah-buahan tentulah yang tak dimasak. Okey, lagi? Sambung lagi selain tu. Itu Nabi hanya makan kurma dan air Zam-zam. Cuba kat atas sikit. Air tak haji. Kat atas sikit. Boleh tak? Saja. Beri rawang sikit. Okey. Dan ulang balik rumah yang kedua tu. Bila tak ada makanan, Nabi tak ada makanan nak dimasak. Apa yang Nabi makan? Nabi hanya makan kurma dan air sahaja. Okey, bagi tahu kelas, jangan beritahu saya. Okey, last. Kuat sikit Farid. Kuat sikit. Jadi Nabi makan apa? Okey, itu dia sifat Nabi. Nabi SAW ada satu ketika macam ni Bila Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi nak masak dekat dapur. Macam kita kan pergi dapur nak masak nasi, beras tak ada. Macam tu juga Sayyidatina Aisyah. Nak masak roti, kena ada gandum. Gandum semua dah habis. Yang ada apa? Yang ada kurma sahaja. Itu yang Nabi makan. Kalau kita lah, buka puasa makan kurma dengan air, puas tak? Tak cukup. Itulah sifat qanaah Nabi SAW. Satu soalan. Tutup tak? Tutup lah. Bagilah seorang. Satu je soalan. Satu je. Soalan mudah-mudah je. Faris. Jawab. Soalan dia. Apa soalan dia? Sifat qanaah Nabi. Qanaah Nabi tidak makan makanan yang mewah. Betul. Okey, nah. Okey, bagi tekan tu Faris. Oh, tak ada ketempun.
nama bocah. Okey, ambil perhatian. Jangan tanya yang banyak cakap tu kan. Ya, Assalamualaikum. Jawab salam tu. Waalaikumsalam. Teruskan. Okey, ambil perhatian. Kawan nak cakap tu. Contoh sifat qanaah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jawab sallallahu alaihi wasallam. Okey, apa cerita dia? Yang pertama, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, lepas tu? Baginda berbaring di atas tikar, daun tanpa beralas apa-apa sehingga membekas dan kerana baginda. Apa maksudnya kat situ? Okey, ni. Murid-murid. Bila Nabi SAW baring atas tikar sehingga ada kesan tikar. Contoh tikar kan ada kesan kan? Ada XX ataupun peta. Bila Nabi bangun, ada kesan tikar dekat badan Nabi ni. Sebab apa? Sebab Nabi ni tak ada tilam. Mana ada tilam empuk dalam rumah kita tu? Nabi tidur atas tikar. Bila bangun, adalah kesan tikar dekat belakang Nabi tu. Itu maksudnya Nabi hanya tidur macam tu saja. Tak ada tilam empuk sebalik. Teruskan. Itulah maksudnya. Kuat sikit. Sayyidina Umar menangis kerana Rasulullah. Bila tengok Nabi tidur berbigat-bigat Mega, Sayyidina Umar pun menangis. Sampai Nabi bertanya mengapa kamu menangis wahai Al-Khattab. Apa dia tadi? Nombor 4, Nabi bertanya mengapa kamu menangis wahai Ibu Al-Khattab. Okey, teruskan. Sebab apa? Nombor 5, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Kaisar menetap di sana mereka yang megah. Adakah begitu keadaan wahai Rasulullah? Apa maksudnya kat situ? Faham tak apa maksudnya kat situ? Kita faham Ustaz. Tak faham? Okey, maksudnya macam ni Nabi ni sebagai seorang ketua negara. Tapi kenapa Nabi ni hidup senang? Nabi hidup secara sederhana, nak tidur pun atas tikar. Sedangkan orang raja-raja lain ada istana, ada kenderaan yang mewah, ada tilam yang empuk. Sebab apa? Sebab Nabi tak perlukan pun. Nabi tak perlukan tilam empuk, bantal tebal. Dah cukup dah. Asalkan boleh tidur, boleh makan. Itulah sebab qanaah Nabi. Nabi boleh tak jadi kaya? Kelas, Nabi boleh tak jadi kaya? Boleh, Nabi boleh jadi kaya tapi Nabi tak nak jadi kaya. Okey, satu soalan. Ustaz, Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidakkah engkau reda bagi mereka dunia dan bagi kita akhirat?" Apa dia? Tidakkah engkau reda bagi mereka dunia dan bagi kita akhirat? Okey. Yang penting bukan kaya, yang penting adalah keredaan Allah Subhanahu wa taala. Satu soalan, satu je. Yang mudah-mudah. Ini Ustaz. Ha? Inilah. Aki. Ini nama lah. Amal. Kenapa Sayyidina Umar menangis? Faham. Barulah, jangan kau ni orang tadi dulu. Boleh tak tu? Nabi hidup ni secara boleh. Sebab dia Nabi hidup, Nabi senang katakan Nabi ni hidup susah. Tapi Nabi boleh jadi kaya. Tapi Nabi tak nak lah. Nabi nak hidup secara sederhana saja. Okey, tak. Terima kasih. Okey, baik dekat untuk guru Inan. Wow. Okey, next.
sebelah kita tu. Right. Siapa yang tulis ni? Mesti buka beauty stand ni. Okey, bismillah. Assalamualaikum. Okey dah dia. Okey, bawa bising ke kelas ni. Kita diam kan. Mana sih? Ustaz, tak dengar. Kelas sikit kan? Sentiasa bersyukur dengan nikmat kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti contohnya bersyukur dengan apa Allah beri kepada kita walaupun bukan seperti kehendak yang diinginkan. Contoh dia macam mana? Contoh dia macam ni lah. Saya tak nak mak, saya tak nak Android ni, saya nak iPhone juga. Contohnya lah. Tapi mak kita mampu bagi Android. Saya beri contoh. Bersyukur dengan makanan yang saya ada walaupun sederhana. Cukuplah makan. Tak dapat spaghetti pun tak apa, dapat nasi goreng pun okey. Dapat nasi mak. Ciri yang kedua, sentiasa sabar dan redha menerima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, Mikael tetap bersabar walaupun yang diinginkan masih tidak dapat. Apa yang Mikael nak? Contohnya dia nak kasut baru tapi tak mampu. Okey. Jadi tetap bersabar. Pakai je kasut terlepas dan dia elok lagi. Faham tak tu? Next. Ciri yang ketiga, bersaudara sedara dan tidak boros. Lipat senang sikit sebab Berlebihan walaupun ada lain. apa dia? Contohnya tidak belanja berlebihan walaupun mempunyai duit yang lebih. Ada duit lebih, simpan lah. Jangan habiskan. Bagus. Teruskan. Sentiasa bertakwawan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Damai sentiasa berdoa dan berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa berusaha menjaga kesehatan. Contohnya, Mira belajar suka benci masuk baik. Bagus. Teruskan. Terakhir. Tidak iri terhadap nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Apa contohnya tak iri hati? Air tidak cemburu melihat kawan memiliki barang lebih baik. Tengok orang tu pakai iPhone, dia pun nak pakai iPhone. Contohnya lah. Beriman dengan sesungguhnya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersifat Ar-Razzaq. Apa masalah Razak? Pemberi rezeki. Okey, ni apa ni? Detail sikit. Okey. Okey kan kawan? Itu adalah solat 5 waktu. Tunjuk macam ni sikit. Okey dah. Itu je. Cukup. Okey, terima kasih tanya. Group next. Lagi soalan. Tak nampak, tak sempat. Next, kumpulan terusnya. Yakin. Kumpulan tu dah tu. Tak sempat. Sorry, tak sempat. Lagi dua kan? Dua lagi kan? Dua. Set tepi dia kata. Satu je. Bismillah. Apa-apa sikit nak turun. Bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Hari ini kami mendatangkan salah faham tentang sifat qanaah. Wait, diam. Okey, dulu dalam pak sidang aku Kesejahteraan hidup dengan alasan sudah surah takdir. Yang kedua, tidak menderma atau bersedekah dengan alasan belum menjadi kaya. Okey, sekejap Ni. Orang yang berderma ni tak semestinya orang yang kaya. Contoh tak nak bagi derma tu. Angkat sikit derma tu.
Tu nak bagi derma. Bukan orang kaya dia perlu derma. Kalau kita ada rasa duit sikit boleh bagi sumbangan, nanti bagi sumbangan, kan? Cakap kan. Dah ada contoh lah tu. Dapat ini. Kalau kita ada sikit, bagi je lah sikit. Saya ada tak? Jadi depan ni. Okey, teruskan. Tidak berusaha memberikan sumbangan kepada negara, sebaliknya memikirkan tentang sumbangan negara terhadap Apa maksudnya tu? Contoh minyak naikkan sekarang kan? Ataupun Asyik nak minta bantuan je. Itulah dia. Okey. Okey, terima kasih. Ustaz boleh bagi soalan? Tak cukup, saya nak dia. Ada ustaz. Atau saya. Bagi guru habis dulu. Tak sempat ni, ada 5 minit je lagi. 5 minit, bentang 2 minit je. Ni guru lagi, satu lagi. Ada 2 grup. Ada guru. Tak teman ni. Hikmah. Satu, dua, tiga. Ustaz dah makan. Nah, apa ni? Ambilkan je nanti. Sabar, Ina, sabar. Besok dah lemau dah. Oh ya. Tak apa, sedekah. Nak ustaz masuk ke ustaz? Nak. Tak nak kau masuk. Ni duit dia cicit. Nak sedekah. Duit dia cicit. Tak sempat, sorry tak Ustaz, sempat. kalau duit dia cicit, kita tak jumpa owner boleh sedekah ni ustaz. Boleh lah. Ha? Kopi tu. Tu. Kat bawah tu. Allah, tak nampak. Ini mesej. Bila yang bungkus apa? Mesej bungkus sayur banyak. Dah. Acap, lagi sekejap. Okey, bismillah. Salam, pergi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak, elok dah macam rekod dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, apa awak nak bentang ni? Ini saya bentangkan hikmah bersifat qanaah. Okey, Sam belakang Sam. Cerita ya Sam. Gede-gede, semua cakap juga. Sam. Yang pertama, memupuk sifat sabar dan syukur. Macam mana Sam? Memupuk sifat sabar dan syukur. Apa sabda Rasulullah tu? Rasulullah SAW bersabda, jadilah orang yang berak dan orang yang mempunyai sifat qanaah. Maka kau akan jadi sebaik-baik ahli ibadah yang ikhlas dan orang yang paling bersyukur. Okey. Lagi satu? Apa hikmah dia lagi satu? Kasih sayang sesama keluarga masyarakat menjadi erat. Alas bin Malik pernah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, tidak sungguh nikmat seseorang kamu sehinggalah dia mengasihi saudaranya seperti dia sendiri dan menyayangi dirinya sendiri. Kesimpulannya, orang yang memiliki sifat qanaah memiliki sifat bertanggungjawab terhadap masyarakat. Okey, itu saja. Okey dah, terima kasih. Okey, jom ulang. Kita nak ikut. Ha? Satu lagi. Cepat. Bukan pinjam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami ingin bincangkan tentang hikmah bersifat qanaah. Sifat.
banyak hilang yang penyakit dengki. Dengki. Okey, satu. Kedua, Tak apa, boleh itu katakan. Ada lagi. kenapa?